Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dalam satu lagi video Mingguan Amans di mana kita akan mengupas sikit tentang berita-berita berkaitan teknologi yang telah dilaporkan sepanjang minggu lepas. Jadi berita pertama kita minggu ni ialah berkaitan kolaborasi di antara kerajaan Malaysia dan juga Google, di mana Google telah akhirnya menawarkan Gemini for Education untuk para pelajar dan juga pensyarah-pensyarah di institusi pengajian tinggi awam di Malaysia, di mana kira-kira 600,000 pelajar dan juga beberapa puluh ribu tenaga pengajar di institusi-institusi ini, mereka akhirnya boleh menggunakan teknologi kecerdasan buatan Google Gemini di dalam kelas pembelajaran dan juga ajaran mereka. Perkara ini agak menarik kerana seperti yang kita tahu, nak menggunakan Google Gemini ini ada yang boleh digunakan secara percuma, tetapi untuk mendapatkan full capabilities of the AI agent itu sendiri memerlukan anda untuk membayar wang setiap bulan kepada pihak Google. Tetapi dengan ini Gemini for Education, Google mengatakan all IPTA students dan juga pensyarah-pensyarah boleh menggunakan teknologi tersebut secara percuma selagi mereka berada di dalam IPTA tersebut. Kerajaan Malaysia juga mengatakan bahawa semua 20 institusi pengajian tinggi awam boleh menggunakan Gemini for Education ini tanpa sebarang pembayaran tambahan kepada pihak Google. Satu lagi berita berkenaan Google dan juga kerajaan Malaysia. Google baru-baru ini juga telah mengumumkan bahawa syarikat-syarikat kewangan yang mahu mengiklankan perkhidmatan mereka di Malaysia haruslah mendapatkan persetujuan ataupun pengesahan daripada pihak badan-badan berkuasa di Malaysia seperti Bank Negara Malaysia, Securities Commission dan sebagainya sebelum mereka boleh mendapatkan lesen untuk mengiklankan perkhidmatan keuangan mereka melalui platform Google. Ini membolehkan syarikat-syarikat keuangan tersebut mengesahkan bahawa mereka adalah sebenarnya perkhidmatan keuangan yang disahkan oleh kerajaan Malaysia dan juga badan-badan kerajaan di Malaysia, supaya jika sebarang individu membuat pelaburan melalui iklan yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut melalui platform Google, mereka tahu dan perkhidmatan tersebut adalah selamat digunakan dan tak ada sebarang penipuan keuangan berlaku. Seperti yang kita tahu, pada tahun lepas banyak isu-isu penipuan keuangan telah berlaku kerana platform-platform yang secara terbuka mengiklankan perkhidmatan yang sebenarnya tidak pun wujud in the first place. Lagi banyak berita berkenaan dengan AI. ByteDance baru-baru ini telah mengumumkan bahawa mereka akan membuka sebuah pusat data AI di Malaysia. ByteDance, kalau korang mungkin tak kenal, mereka adalah pembangun di sebalik platform video ringkas TikTok. Mereka juga telah membangunkan beberapa perkhidmatan kecerdasan buatan baru-baru ini. Maybe the most popular among it is actually Seedance 2.0 yang boleh menjana video AI pada kadar yang sangat hyper realistic. Jadi untuk ini ByteDance mengatakan bahawa mereka akan membangunkan sebuah pusat data untuk tujuan penyelidikan dan juga untuk menambah kapasiti kemampuan pengaktifan sistem kecerdasan buatan mereka secara global, dan Malaysia menampaknya adalah sebuah tapak yang dipilih. Ini adalah kerana mereka akan menggunakan chip Nvidia Blackwell, Grace Blackwell, untuk mengaktifkan sistem kecerdasan buatan tersebut. Dan kita sedia maklum bahawa chip AI Nvidia Grace Blackwell merupakan chip AI yang paling berkuasa di dunia setakat ini. Ia dilaporkan bahawa Nvidia akan membeli kira-kira kapasiti sebanyak 36,000 chip pemprosesan, semuanya yang akan dirumahkan di dalam 500 sistem perkomputeran Nvidia DGX jika tidak salah saya, dan akan dikelola oleh sebuah syarikat dari Singapura yang dinamakan Aulani Cloud. Ini adalah kerana secara teknikalnya Grace Blackwell adalah chip yang berada di dalam senarai chip-chip pemprosesan yang tidak boleh dieksport ke China setakat ini. Tetapi jika ianya digunakan di luar negara China dan juga dikelola oleh syarikat pihak ketiga, jadi ByteDance boleh menggunakan kapasiti tersebut sebagai pihak ketiga secara teknikalnya. Kiranya macam kind of a loophole dalam sekatan keuangan atau sekatan ekonomi penggunaan teknologi AI ini yang telah pun
kita sedia maklum sudah pun dibangunkan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Tapi buat masa ini, apa yang kita tahu hanyalah bahawa mereka akan menggunakan 500 superkomputer DGX dengan 36,000 chip Grace Blackwell dan juga ia akan beroperasi di Malaysia. Tetapi buat masa ini, butiran-butiran lanjut seperti di manakah, apakah lokasi pusat data ini, semua tu kita tak tahu lagi. Mungkin di Johor, mungkin di Selangor, mungkin di Penang. Tapi untuk buat masa ini, hanya itulah butiran-butiran yang kita tahu berkenaan pelan ini setakat ini. Bercakap mengenai isu perdagangan di antara negara, pada minggu lepas kerajaan Amerika Syarikat telah mengumumkan bahawa Malaysia merupakan salah satu daripada negara-negara yang akan diperiksa berkenaan pengeluaran keluli. Ini adalah kerana pada beberapa tahun yang lalu ia didapati bahawa Malaysia masih lagi mempunyai pengeluaran keluli yang sangat tinggi, walaupun pada waktu tersebut permintaan untuk bahan mentah tersebut jatuh dengan agak teruk sekali. Menurut kerajaan Amerika Syarikat, mereka mengatakan ini adalah kerana pengeluaran keluli dari pasaran Malaysia ini menyebabkan harga keluli secara global jatuh. Basically the idea is that untuk mana-mana perniagaan pun mereka untuk mengekalkan harga semasa supaya ia tidak jatuh dengan teruk, pengeluaran akan dikurangkan untuk basically match the expectation of permintaan daripada pasaran. Dan walaupun pada waktu tersebut permintaan pasaran agak rendah, Malaysia masih lagi mengeluarkan keluli pada kadar yang agak banyak sekali. Mungkin ini juga adalah kerana ia menyebabkan harga keluli di Amerika Syarikat sendiri terpaksa diturunkan kerana terdapat lambakan pengeluaran daripada pasaran Malaysia dan juga beberapa negara lain, termasuklah dari China, Eropah dan sebagainya. Jadi jika anda seorang pemilik akaun bank RHB, mereka pada minggu lepas telah mengumumkan bahawa sokongan untuk aplikasi perbankan RHB tidak lagi akan disokong pada peranti-peranti Android yang menggunakan Android 10 ataupun peranti-peranti iPhone yang menggunakan iOS 15 dan ke bawah. Jadi pihak RHB telah mengumumkan bahawa pengguna aplikasi perbankan mereka haruslah menaiktarafkan peranti mereka kepada peranti yang menggunakan Android 11 dan ke atas ataupun peranti iPhone yang menggunakan iOS 16 dan ke atas. Ini adalah kerana untuk kedua-dua operating system tersebut ia tidak lagi menerima sebarang kemaskinan security dan perkara tersebut akan menyebabkan aplikasi perbankan anda lebih mudah untuk digodam. Jadi jika anda masih lagi menggunakan peranti Android 10 ataupun iOS 15 dan ke bawah, saranan kami ialah anda patut sekurang-kurangnya menggunakan Android 11 ataupun Android 13 dan ke atas ataupun iOS 16 ke atas. Bercakap mengenai security, Instagram juga telah mengumumkan bahawa mereka tidak lagi akan menawarkan ciri penyulitan dari hujung ke hujung untuk perkhidmatan DM ataupun direct messaging mereka. Ini adalah kerana ia dikatakan bahawa pengguna-pengguna Instagram tidak menggunakan perkhidmatan tersebut. Jadi untuk mengurangkan kos operasi untuk aplikasi Instagram, mereka telah cadang untuk menghentikan sahaja perkhidmatan tersebut, dan jika anda perlu menggunakan khidmat penyulitan hujung ke hujung dalam permesejan anda patut beralih kepada aplikasi WhatsApp yang ada sistem penyulitan dari hujung ke hujung ini. Ini bermakna bahawa jika Instagram mendapati arahan daripada mana-mana pihak kerajaan untuk memasuki DM untuk membaca mesej-mesej sulit anda, Instagram nampaknya akan perlu menuruti arahan tersebut, dan ini membuatkan akaun-akaun anda lebih mudah untuk dibaca oleh pelbagai jenis pihak yang memerlukan bukti atau sebagainya jika ada apa-apa yang telah berlaku. Jadi berita terakhir pada minggu ini ialah berkenaan dengan WhatsApp. Mereka telah memperkenalkan ciri kawalan akaun anak-anak, di mana jika anda seorang ibu bapa yang anda mahu menjaga pergaulan anak-anak anda di platform WhatsApp, mereka telah memperkenalkan satu ciri akaun baru di mana anda boleh mengawal sebarang jenis perbualan di dalam aplikasi WhatsApp, di mana anak-anak anda tidak boleh sewenang-wenangnya menyertai mana-mana kumpulan
dan sebarang pergaulan yang berlaku anda boleh lihat sendiri melalui peranti anda. Ini sedikit sebanyak satu cara bagaimana WhatsApp memastikan bahawa pergaulan kanak-kanak bawah umur khususnya tidak melarat sehingga terjadi sebarang isu amang seksual anak-anak. Dan isu ini memang kita lihat secara globalnya sudah pun menjadi satu masalah yang sangat besar di mana ibu bapa sukar untuk menjaga pergaulan anak-anak di pelbagai platform permesejan yang mereka gunakan setiap hari. Jadi dengan ciri ini yang akan diperkenalkan dalam kira tidak silap saya pada bermula bulan hadapan secara berperingkat, ia akan sedikit sebanyak membolehkan ibu bapa untuk memantau pergaulan anak-anak, tidak kira dengan keluarga ataupun rakan-rakan ataupun dengan orang-orang yang mungkin tidak dikenali. Jadi sekian saja video Minggu Amans pada kali ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majulah Teknologi untuk Negara, dan juga selamat Hari Raya kepada semua yang menyambutnya.